Hai, Assalamualaikum. So hari ni kita nak buat tutorial untuk masukkan developer yang baru ke dalam GVTank. Right, buka pintu depan. Okay, kita buka waste toner ni. Buka klip kanan dan kiri, tolak. Akan keluarkan waste toner. Okay, cabut drum giant. Right, pastikan drum ni dibalut dengan kertas. Step yang kedua, sebelum kita nak cabut GVTank giant ni, kita ada skru 1, 2, 3. Right, kita cabut 3 skru. Okay, kita dah cabut. Cover hitam ni tekan tengah ni dan tarik. Tekan, tarik. Right, letak kat bawah. Alright, buka lock ni balik. Okay, bahagian dalam ni kita ada 2 skru, 1, 2, atas dan bawah. Okay, kita buka yang atas dulu. Lepas tu, kabel connector ni dia ada klip sini. Klip, buka klip ni dulu. Klip. Lepas tu kabel, ini kabel GVTank. Cabut connector ni. Cabut. Pegang bahagian sini dan tarik. Okay, tarik. Keluarkan. Right. Okay. First step, kita buka dulu cover yang ni. Okay, alright, kita keluarkan. Just tarik je. Okay. Okay, tarik ke belakang dan bawa keluar. Okay, ambil screwdriver. Kita buka 1 skru dengan 2 skru. Right, buka 1 skru ni. Okay, kita keluarkan. Okay, lepas kita dah keluarkan 2 skru ni, kita buka besi ni. Besi antara magnet dengan ni. Right, kita keluarkan. Ambil helaian paper A4 yang kita dah potong, masukkan dalam lubang. Okay, alright. Step yang kedua, kita ambil developer yang used ataupun yang baru ni. Kita tuang dalam mesin, dalam GVTank. Dan kita tuang. Sambil tuang, kita pusing. Pusing ke arah atas. Pusing ke arah atas. Jangan, bukan ke arah bawah, ke arah atas, supaya developer akan masuk. Okay. Right. Jangan terlalu penuh, nanti dah akan tertumpah. Okay. Alright, developer dah habis. Kita pusing, bagi dia masuk semua. Tarik saja ini, kita pusing, dia akan masuk. Alright, cuci sikit. Right, kita ambil pisau yang balik semula, masukkan balik. Okay, masukkan skru yang kita buka tadi, masukkan semula. Okay, skru yang kedua. Alright,
sebelum kita masukkan cover yang hitam ni, kita pusing dahulu bagi sama rata. Right, pusing. Ok, kalau ada dah rata macam ni, ok, kita cuci-cuci sikit, masukkan, bagi sama rata. Alright, lepas tu kita ambil cover ni balik yang kita buka tadi first, masukkan balik semula. Alright, lepas tu kita pusing balik, kita tengok, dan pastikan plastik mylar ni duduk dalam keadaan cover yang hitam ni. Alright, itu saja. Ok, ini debating yang kita dah servis tadi. Kita dah servis, masukkan developer yang baru. Ok, ini yang selepas, kita masukkan balik tu. Macam mana kita buka, macam tu kita masukkan. Tolak saja. Dia ada slot slot untuk debating warna hitam ni. Warna hitam ni dia ada slot, masukkan je. Masukkan dan tolak. Tolak sampai dia rapat. Kalau sudah rapat, ok, masukkan klip dahulu ataupun konektor. Masukkan klip pada kabel. Right, kita ambil skru tadi yang kita buka, pasang balik semula. Ok, masukkan lagi satu skru bagi atas. Ok, masukkan balik semula cover yang kita buka ni. Ni lock ni pastikan tutup dulu, masukkan balik semula. Ok, skru semula yang kita buka tadi, skru cover ni. Skru yang kedua. Ok, dan skru yang ketiga lah. Alright, ok, buka balik klip ni, masukkan balik drum. Macam mana kita buka drum ni, kita masukkan balik. Tolak saja. Tolak saja dan klip semula. Ok, ambil waste toner, masukkan balik semula dan tolak. Ok, dan tutup pintu sahaja. Ok, itu saja tugas saya untuk hari ini, mencetak tanpa batasan.